selamat datang kepada semua jentera yang akan bekerja keras daripada hari ini hinggalah ke hari kemenangan kita, insya-Allah. Para pemuda sedang buat persiapan untuk memastikan Perikatan Nasional memenangi kursi-kursi di DUN Perak ini dengan kemenangan yang bergaya, insya-Allah. Dan pada PRU ke-16 nanti, insya-Allah, DUN Perak akan dimenangi oleh Perikatan Nasional, insya-Allah. Bermula dengan kemenangan di DUN Air Kuning ini, insya-Allah kita mulakan mukadimah ini, mulakan kemenangan ini, dan insya-Allah akan disambut oleh kemenangan demi kemenangan pada PRU ke-16 yang akan berlangsung tidak lama daripada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan, masa akan berlalu dengan begitu cepat. Dan setiap penangan calon, tuan-tuan, kita ada masa kurang lebih 2 minggu saja lagi untuk kita memastikan kemenangan Perikatan Nasional di DUN Air Kuning ini, insya-Allah, tuan-tuan sekalian. Ingat pesan saya di awal tadi, negeri Perak kita hanya memerlukan lagi 4 kursi untuk kita membentuk kerajaan, insya-Allah.